Alhamdulillah, saya nak ucapkan jutaan terima kasih. Syukur kita dapat berkumpul pada hari ini. Sebenarnya nota dari hati ni kita buatkan untuk perwakilan meluahkan apa sahaja yang dia rasa. Dan actually kita nak relatekan setiap apa yang dia rasa tu semuanya ada dalam Al-Quran. Kita berbalik kepada ayat-ayat Al-Quran. Because di dalam hidup kita ni, kita berpegang kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi hari ni kita random lah untuk ni. Alung akan bacakan luahan hati daripada perwakilan hari ni. Silakan Alung. Okey. Assalamualaikum semua. Di tangan Alung ni ada dua. Yang belah kiri keburukan, yang belah kanan kebaikan. Ni semua kawan-kawan kita dalam Dewan ni yang tulis hari ni. Nak baca mana dulu? Kiri ke kanan? Okeylah, kita baca kiri dulu Kita dengar yang tak sedap dulu baru kita dengar yang sedap, betul? Okey. Yang pertama, tak tahu daripada siapa, memang tak ada nama. Cuma dia kata, ketua kami tak function. Program tak ada, tak jaga kebajikan puteri. Pilih kasih. Apa ni? Ini tak berapa nak sedap Alung nak baca ni. Sabar. Alung tahu. Jangan pukul rata. Alung ni satu Malaysia Alung tengok. Apa masalah korang kat bahagian pun Alung tahu. Tapi kadang-kadang kita kena tak tahu. Kita ni bukan berada dalam kerajaan sepenuhnya. Kalau kita nak harapkan semua ketua kita, matilah dia. Sianlah dia. So kita anggap benda ni adalah keluarga rumah puteri bersama-sama. Kita jaga bersama. Sikit-sikit tu maafkanlah. Boleh? Okey, yang kedua. Ni Esko ni. Ni nak kena ni. Dia kata luahan. Apa ni? Luahkan? Luahan kami. Mohon Esko turun bawah. Pau tegurlah puteri kat bawah. Jangan kawan sama Esko je. Sabar. Ni Alung nak cerita. 2015, masa tu Alung berjawatan ketua puteri UMNO bahagian sahaja. Duduk bawah macam korang, sama. Datang ke PAU macam korang, sama. Ketua puteri bahagian. Negeri tak ada jawatan, pusat tak ada. Bahagian saja. Masa tu Alung dipilih sebagai wakil negeri untuk berucap di PAU Puteri. Apa yang Alung cakap? Alung kata, Esko kat atas ni. Jangan buat cantik je. Turunlah padang bantu puteri. Jadi kepada Esko, Alung tak nak dengar dah komen macam ni. Memalukan ni. Boleh? Ni ada satu lagi. Sabar. Mohon barisan Esko Puteri Malaysia lebih mesra dan menyantuni para perwakilan bila berselisih. Ni siapa ni? Selisih hari ni pun korang sombong ni macam mana ni? Betul ke dia orang sombong? Sudah. Okey, sabar. Okey, dah. Anggap itu sebagai teguran manja, bukan untuk bergaduh. Boleh? Okey, kita baca yang best pula. Oh, ni memang best. Saya nak jadi calon PRN Melaka. Kita bagi tak ajak terus. Okey. Bagi peluang kepada saya untuk berada di barisan Esko Malaysia.
Perhimpunan Agong UMNO, Pahang first. Oh, ni orang Pahang kan ni. Sorry tak boleh nak wish lebih, Abang Makno marah. Janji. Hancurnya seorang hati perempuan ketika dia mengemis dan mengemis waktu dan perhatian dari lelaki yang tidak mempedulikannya. Ni mungkin ada masalah. Ni mungkin ada masalah dengan lelaki sebelum datang pau mungkin. Sabar. Okey. Jika lelahmu tidak sempat ku ceritakan, jika lelahmu tidak sempat kau ceritakan, titipkan saja pada doa kerana hati yang jujur selalu tahu ke mana harus pulang. Suami inspirasi yang dianugerahkan kepada para suami pagi tadi adalah wakil kepada semua suami-suami puteri. Tanpa izin mereka, kami tidak berada di dalam dewan pada hari ini. Terima kasih para suami. Dia ukap dalam ni, patut dia cakap lah SMS kan, ataupun WhatsApp ke kat suami dia. Okey, yang last. Oh, Kak Cik simpan. Yang last ni untuk Along. Along, the best and strongest leader who lead Puteri UMNO since I joined Puteri UMNO. Yang menerima dan memahami keinginan puteri-puteri. Terima kasih kerana sentiasa memikirkan cara untuk membuatkan puteri terus dilihat relevan. Terima kasih. Ini Along masuk tadi, Along cakap siapa yang buat ni, malu. Siapa yang buat ni? Diam kami bukan rela. Terima kasihlah. Along tak tahu siapa kerja. Ni tak ada tu. Along cakap pasal umur je, tak ada pasal calon je tadi. Ni dia orang pandai-pandai ni. Tak apalah, siapa yang tulis ni yang last ni? Baik mengaku kat depan ni. Along nak bagi hadiah special kat dia. Okey, terima kasih semua. Baik, terima kasih. Alhamdulillah diucapkan kepada Dato' Along. Boleh kita bangun dan berikan tepukan yang paling gemuruh untuk ketua kita yang sangat hebat. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih.